So this is your final decision? Yes, sir. It's a huge loss for us. You have to resign. Anyway, I wish you good luck in future. Cik Adam, saya Dr. Sami dari Klinik Ho. Kami Mishaki, adik Cik Adam, Adli, telah menghidapi penyakit amnesia pada tahap yang kritikal. Setakat ni saja yang kami dapat membantu Adli. Adik sihat? Adik dah makan ke belum? Lepas ni abang boleh bawa adik pergi jalan-jalan, boleh jaga adik. Adik jangan risau Kami menyarankan agar Cik Adam dapatkan nasihat doktor pakar untuk mengambil langkah yang seterusnya. Harap Cik Adam dapat banyak-banyakkan bersabar. Hawa kena faham. Sebenarnya apa lagi Adam? Bukan Hawa nak marah ke apa. But look at yourself. Siapa yang nak tanggung family kita bila? I mean 10 years from now. Ya, Adam tahu. Tapi Adli tu satu-satunya ahli keluarga Adam yang tinggal. Arwah ibu dah amanahkan Adam untuk jaga dia. Hawa, please. Cukup Adam, cukup. I think you should make a decision. Hawa rasa dah banyak Hawa bersabar. Hawa dah cuba faham Adam. Hawa support Adam. Hawa try not to pressure you. But still, it's not enough. You know what? I miss the old you. Time mula-mula kita kenal and awal-awal kita tunang, you were always there for me. Bukan kena Adam untuk ditakdirkan begini. Aksiden yang menimpa Adli memangnya kuasa Tuhan. Adam sedar Adam anak yatim piatu. Adam dah tak bekerja. But janganlah Hawa tinggalkan Adam. Adam, dah lah. Hawa dah malas nak layan. Dek, kena dek. Kelakar gila. Dia buat apa dek? Ya Allah. Apa ya dek? Yelah adik aku seorang ni. Hello? Hello? Adik. Adik cakap apa tadi? Hello? Alung buat apa ni? Adik. Adik.
dugaan jadi taruhan, dan halangan jadi percaturan. Setiap lelah keringat disemadikan. Kasih abadi tiada bandingan.